jangan buat flasus. Lelaki punya bau tengok. I tak pernah pun you bagi I bau. Macam mana I nak cakap? I pun tak rasa bau tu lagi. You try to bau guna 8G lah. Ha? 8G. 8G. Tengok botol biru tu. Botol biru. Sudah soal ini sudah habis. Menjaga lah macam tu. Kalau nak menjaga sikit-sikit jangan menjaga. Modal pun tak cukup macam mana you ingat apa senang ah. Wah, lepas tu you mulut keluar saja. Tempat pun tak ada tolong saya, semua yang saya sendiri buat. Wah, pandai hang ni. Apa Mulut tak pandai cukup? cakap. You cakap apa tak cukup lagi? Apa tak cukup lagi? Botol banyak tak botol yang silver tu? Banyak kan? Sebab ini masa ni ada air mah, yang biru tak ada air mah, macam tu lah tak cukup dalam kehidupan you mah. Kenapa setelah tak ada air? Cukup je. View ramai pun tak ada orang beli, macam mana? Tak ada, aduh penuh lah tu. Tunggu, penuh kereta dah tu. Kita orang pinjam kereta sebelah, angkat barang. Kita sudah lama tak jumpa tau sebenarnya. Pun lama sudah tak ada chat tau. Warna biru tu dah jual banyak dah. Habis dah. Ibat. Saya beli sikit saja. Kita boleh tengok lah tadi tu, kalau tak ada air macam mana nak buat kerja. Boleh je. Macam mana? Kuatkan sendirilah. Kalau tak macam mana? Kita abah tunggu orang. Okay. Dia cakap dengan airnya mah. Kita kuat mah. Kita kuat. Kuat mah. Atau apa nak nego je lah. Ada orang beli. Saya dah bagi seorang lagi. Awak. Saya pin tayar. Okay, tepi tayar. Ya tak, saya. You tahu tak sebenarnya you punya apa? ECU tahu you pun tak untung banyak sikit saja tau. 5 kupang pun tak sampai tau. Berapa ringgit? 5 ringgit pun sampai tau you. Ya tak tahu kira. Ha? Sebab? Sebab you letak tu harga you tak ada kira. Bagi situ ambil berapa? Kadang-kadang rezeki kita ni kita kena kongsi dengan orang. Bukan. Okay, itu dah buat sekejap. Okay, korang pergi beli. Biar dia. Hello? Ya. Sebab dia tak pandai. Lepas tu I ajar dia dah lagi tak mahu dengar lah. Ha? Tak mahu dengar.